Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Bertemu lagi kita di pagi ini dalam siri pesanan daripada Al-Quran. Kali ini saya ingin membicarakan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 104. Dan jika kita lihat kandungan ayat ini, antara yang boleh kita rumuskan ialah maksud yang baik itu hendaklah disertakan dengan pemilihan perkataan atau lafaz yang baik juga. Ini dapat kita faham apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 104 ni, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Maksudnya apa? Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu kata ra'ina wa qulu unzurna, tapi kamu katalah unzurna, wasma'u, kamu hendaklah dengar, walil kafirina azabun alim, dan bagi orang kafir itu azab yang teramat pedih. Apa maksud ayat ini? Ayat ini membicarakan ataupun mengajar, mendidik orang Islam bagaimana memilih perkataan yang sesuai untuk berbicara. Perkataan ra'ina yang dilarang di dalam ayat ini, di dalam bahasa Arab boleh bermaksud beri perhatian pada kami, ataupun ra'ikan kami, lihat keadaan kami. Biasanya apabila seseorang bercakap, mungkin suaranya tidak jelas ataupun ayatnya tak jelas, kita boleh kata ra'ina. Yang ini bagi ra'ikan kami ataupun tengok keadaan kami sama. Tapi Allah kata, wahai orang beriman, jangan kata ra'ina wa qulu unzurna, kamu katalah unzurna, lihat kepada kami. Yang ini sama juga, bagi perhatian kepada kami. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tak nak mereka sebut perkataan ra'ina, sedangkan maknanya sama dengan unzurna di dalam konteks itu? Ini kerana perkataan ra'ina boleh ataupun digunakan oleh orang Yahudi ketika itu dengan maksud ra'ina, iaitu kamu, mungkin maksud mereka ialah shepherd, kamu adalah pengembala kami, ataupun you are ahmaquna, ataupun stupid, satu orang yang bodoh, stupid person, kamu satu orang yang bodoh. Jadi apabila para sahabat guna ra'ina, para sahabat maksudkan supaya wahai Rasulullah beri perhatian ataupun beri ra'ikan keadaan kami, ataupun kami tengok macam mana kami ni dengar ke tak dengar penjelasan ini, jelas ataupun tak jelas. Maksud mereka itu betul, maksud mereka unzurnya, tengok, lihatlah keadaan kami. Tapi orang-orang Yahudi mengambil kesempatan kerana orang Islam menggunakan perkataan ra'ina itu, mereka jadikan itu sebagai satu bahan untuk mereka memperolokkan Nabi SAW. Kerana mereka cuba faham perkataan ra'ina itu, apa yang mereka nak faham daripada penggunaan yang dengan maksud yang buruk yang mereka gunakan dalam kalangan mereka. Untuk itu Allah Azza wa Jalla kata, kamu ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Kamu wahai orang beriman jangan kata ra'ina, kamu kata unzurna. Walaupun maksud kamu ialah unzurna, tapi kamu jangan kata perkataan itu, kerana perkataan itu menyebabkan
Mereka memperolokkan Nabi SAW. Sidang penuntun yang dirahmati Allah. Ayat ini memberikan banyak pengajaran kepada kita. Antara pengajaran yang dapat kita ambil ialah pemilihan perkataan yang kita pilih di dalam ucapan kita. Walaupun kita mempunyai maksud yang baik, kita hendaklah menjaga lidah kita, memilih perkataan yang sesuai dengan maksud kita. Jangan kerana kita boleh kita kata perkataan tu tak apa, aku maksud baik walaupun bunyinya tak elok. Tak boleh. Sebahagian negeri ada kalau jumpa orang, oi celaka, lama tak nampak kau. Dia kata, tak, kami biasa macam tu. Tapi agama tak suka demikian. Agama suka perkataan yang elok. Dan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra menyebut, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai Muhammad, agar mereka menyebut perkataan-perkataan yang baik. Maksud dia ni tak apa, mulut je teruk, tapi hati dia baik. Tak ada. Kalau betul-betul dia baik, dia pilih juga perkataan yang baik. Sebab itu Allah tak bagi, walaupun maksudnya betul, tapi perkataan itu boleh digunakan oleh orang secara yang salah. Allah suruh para sahabat tukar perkataan ra'ina, guna perkataan unzurna. Ini satu pengajaran yang penting di dalam ayat ini. Dan satu lagi ialah bab dalam agama ini yang kita panggil sebagai saddu zara'i', iaitu menyekat keburukan yang boleh berlaku. Walaupun asalnya perkataan tak buruk, tetapi dengan menggunakan perkataan itu, dia boleh membawa kepada keburukan yang akan datang. Akan diheret. Kita buka floodgate untuk orang salah guna. Agama stopkan hal itu. Sebab tu agama tak benarkan jual anggur kepada orang yang nak buat arak, jualkan senjata kepada orang yang nak bunuh orang. Saya sebut dalam salah satu tazkirah saya baru-baru ni, iaitu fiqhul ma'alat. Fiqh mempelajari kecenderungan yang akan berlaku, tendensi yang mungkin berlaku apabila kita lakukan sesuatu hal. Kita sebut ra'ina macam hal ni, maksud kita unzurna, tapi itu akan digunakan oleh orang lain untuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agama larang. Ini juga pengajaran yang dapat kita petik daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Berikutnya ialah tentang adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini agama ini dia bukan saja soal akidah, ada soal hukum hakam. Agama juga adalah soal adab. Adab maksud bagaimana kesopanan kita ketika berbicara dengan Allah. Dalam doa ada kesopanan. Kesopanan kita apabila berbicara dengan Nabi SAW. Sebab itu kita baca dalam surah Al-Hujurat, Allah larang, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajahru lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi. Jangan kamu keraskan suara kamu seperti mana kamu antara satu sama lain kepada Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul. Jangan kamu keraskan baginya dengan perkataan. Kajahri ba'dikum li ba'd. Seperti mana kamu keraskan suara antara satu sama lain di kalangan kamu. Kamu tak apalah, tapi ini Nabi. Kamu jangan keraskan. Nanti tergugur amalan kamu dan kamu tidak perasan. Kamu tak tahu. Kamu tak perasan, gugur amalan kamu. Ini adab. Sebab tu nak cakap dengan Nabi ada adab. Apabila kita gunakan Rasulullah SAW, kita cari adab yang baik. Kalau dah dalam bahasa macam-macam lah. Macam Arab, huwa aja. Tak apalah kerana itu konteks bahasanya. Di dalam English pun he. Tapi dalam orang Melayu ni dia sebut baginda Nabi, dia tak sebut dia kepada Nabi. Itu adalah konteks bahasa. Kalau itu adalah konteks bahasa, cara penggunaan bahasa, kita raikan bahasa.
Macam saya pernah sebut dalam salah satu kuliah saya, kadang-kadang orang yang nak belajar bercakap bahasa Arab kan, dia cakap sambung-sambung. Jadi bahasa tu bercampur. Arab memang cakap kepada orang, engkau tu, anta lah, kaifa haluka ya akhi, kaifa haluka. Tapi kalau orang besar sikit, dia cakap kaifa halukum, apakah kamu, dia gunakan dengan jamak sebagai satu penghormatan. Jadi kita sebut anta tak apa dalam konteks keseluruhan bahasa. Hal anta al-an kada wa kada, adakah kamu sekarang sekian-sekian, kita cakap dengan ustaz kita, ibu bapa kita. Arab tak ada apa. Hal anta bi khair ya abi, adakah engkau dalam keadaan yang baik wahai bapaku. Okey, tapi kalau kita cakap Melayu, anta nak pergi mana ustaz? Anta nak pergi mana ayah? Bahasa itu salah. Kerana gabungan yang salah. Macam kita cakap keseluruhannya English dengan ayah kita. Kita guna you, I, me, yourself. Tak apalah kalau semuanya bahasa Inggeris. Tapi kalau you nak pergi mana ayah? I nak pergi ni dulu. Bila kita bercampur bahasa, perkataan dia tak elok. Itu bukan, dia tidak memberikan konotasi yang baik. Sebab itu penting untuk penggunaan bahasa yang betul. Dan Al-Quran ajar hal yang seperti ini untuk kita di dalam penggunaan bahasa, pemilihan perkataan dan seumpamanya. Dan ini adalah salah satu lagi ialah ayat ini ajar kita untuk kita mempunyai bahasa yang jelas. Macam tadi unzurna, ra'ina, unzurna. Unzurna lebih jelas. Maksudnya tengok kami, bagi perhatian ataupun pastikan keadaan kami, raihkan keadaan kami. Walaupun ra'ina itu boleh digunakan, tapi ia mempunyai ketidakjelasan. Sebab itu Nabi Musa AS, jika kita tengok, apabila dia nak berdakwah, Allah suruh dia pergi pada Firaun, doanya apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rongkaikan ikatan ataupun simpulan di lidahku agar mereka dapat memahami perkataanku. Maksudnya pembicara, addressee dalam Arab dia sebut al-mukhatab, pembicara dan orang yang mendengar bicara. Pembicara dan audiens yang mendengar perbicaraan. Kita yang berbicara itu hendaklah pilih perkataan yang jelas. Dan itu penting. Jangan kita pilih perkataan tak jelas dan mempelajari menggunakan bahasa yang jelas itu ialah ajaran agama. Sebab itu kalau kita satu orang bahasa tidak jelas, kita kena tegur bahasa dia. Kita cakap, kita pilih perkataan ini better, lebih jelas perkataan. Kerana itu kefasihan adalah sesuatu yang disukai oleh agama. Quran ialah bahasa yang fasih. Sebab tu bercakap dalam bahasa yang fasih adalah sesuatu yang disukai. Supaya bahasa yang fasih itu jelas didengari. Dan kita juga dapat manfaat daripada ini, bahawasanya ini adalah kecenderungan musuh-musuh agama. Yahudi dalam konteks ini. Yahudi ini terkenal yuharifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Dia mengubah perkataan daripada tempatnya. Jadi banyak termasuk dalam agenda mereka ini di berbagai peringkat ialah menjadikan orang menyalahgunakan bahasa. Sehingga akhirnya perkara-perkara yang sacred, perkara-perkara yang dianggap suci dalam agama menjadi sudah mainan dan momokkan kerana kita diajar menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bagus. Tapi alhamdulillah orang Islam apabila bicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita guna perkataan yang bagus-bagus, elok-elok. Kita tengok di barat sudah tak ada cara mereka kata Jesus tu ialah kita, Jesus lah Rasulullah, dia Jesus son of God, tapi perkataan mereka sebut pada Jesus tu lawak, mainan mereka, tak ada nilai, tak ada lagi apa yang suci dalam kehidupan mereka.
Orang Islam tidak. Orang Islam mereka memilih perkataan, diajar untuk memilih perkataan yang terhormat. Untuk Nabi itu ada perkataannya, ada adab berbicara dengan Nabi. Atau bila Badui datang, angkat suara, Nabi ajarkan dia supaya, kerana mengajar manusia ni. Sebab tu orang Islam berbicara dengan ibu bapa, ada bahasanya. Berbicara dengan guru juga ada bahasanya. Doa juga ada bahasanya. Supaya ini adalah hal-hal yang diajar oleh agama. Dan kita akan tahu musuh ni. Musuh ni kadang-kadang daripada tone suara mereka akan kita tahu. Wala ta'raf Allah kata kamu akan kena tahu mereka min lahnil qaul, daripada fi lahnil qaul, daripada lahnil qaul, daripada cara intonasi mereka itu, kamu akan tahu bahawasanya tone suara mereka tu, kamu akan tahu bagaimana mereka itu anti kamu ataupun suka dengan kamu ataupun tidak. Itu Allah ingatkan kita supaya kita akan tahu bagaimana sebahagian mereka menggunakan istilah-istilah yang cara bahasa itu yang diajar dalam filem-filem mereka yang kita tengok. Bahasa lama anak-anak orang Islam pun dah tak ada lagi penghormatan kepada perkara-perkara yang mulia, bahasa-bahasa yang terpilih. Kemudian Allah sebutlah ayat ni, walil kafirina azabun alim, bagi orang yang kafir itu azab yang pedih. Maksud pemilihan perkataan yang biadab itu mempunyai balasannya di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menjadikan kita ini sentiasa berusaha memilih perkataan-perkataan yang baik dan berusaha untuk bercakap dengan percakapan yang jelas. Kerana percakapan ini penting. Orang yang suka memilih perkataan yang tak elok ni, kadang-kadang dia jadi lekat. Keliling dia, anak-anak dia, ada orang. Sehingga kadang-kadang penceramah agama, ceramah je perkataan tak elok. Ceramah je maki orang. Dia kata, tak, Sayyidina Umar lagi tegas. Tak, Sayyidina Umar memang tegas. Tapi tak ada perkataan. Nabi itu bukan la'anan. Nabi itu bukan pelaknat. Kadang-kadang lekat di mulut. Yang suka bodohkan orang di mulut. Yang tunjuk jari tak elok dan bagai. Ini semua adalah hasil daripada tidak meraihkan adab yang diajar oleh Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita semua berusaha untuk, semua orang akan ada kelemahan, kita berusaha untuk mencari perkataan-perkataan yang baik di dalam bicara kita seharian, supaya perkataan kita tidak dipahami mungkin maksud baik, tapi akhirnya dipahami dengan cara yang salah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita di pagi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.